Tapi cerita dia, tentera dia paksa lah. Push. Kemudian masuklah Abrahah bersama tentera-tenteranya masuk untuk menyerang kota Mekah. Sebanyak 60,000 ketenteraan yang dibawa. Dan gajah yang dibawa sebanyak dikatakan seekor je sebenarnya. Alif Lam dalam surah Al-Fil tu, Alif Lam tu dimaksudkan ialah khusus untuk gajah tunggangannya Abrahah al-Ashram. Tapi ada juga riwayat kata 8 ekor, ada kata 12 ekor, ada kata 1000 ekor gajah. Tapi yang pastinya Alif Lam surah Al-Fil tu ialah Alif Lam untuk gajahnya tunggangan Abrahah. Okey. Kemudian setiap perkampungan yang dilalu, setiap perkampungan yang dilalu akan dimusnah lah maksudnya. Dia memang jenis asap, pengganas punya orang. Bila sampai-sampai ke sempadan tu, dia pun cakap lah, rampas semua hartanya milik orang yang dalam Mekah. Kemudian dia dapat rampas, keluarlah seorang pembesar Quraisy. Dia juga pemimpin kota Mekah waktu tu. Nama diberi Abdul Muttalib. Dia ni atuk kepada Nabi Muhammad kita lah sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar, dia jumpa Abrahah. Dia kata apa kat Abrahah? Pulangkan balik 200 ekor unta miliknya dia. Maksudnya sebab dia ada curi, dia ada rampas 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Terus pulangkan. Abrahah pun kelakar lah. Cerita dia kelakar lah situ. Ingatkan datang-datang untuk halang dia dengan tentera dia untuk hancurkan Baitullah. Sekali rupanya nak minta unta dia balik je. Kemudian dijawablah oleh Abdul Muttalib. Dia kata, aku minta unta 200 tu sebab 200 unta tu ialah milikku. Manakala Baitullah ialah milik Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala lah akan pelihara. Kemudian dalam perjalanan nak pergi hancurkan Baitullah, nak pergi hancurkan Kaabah. Abrahah dengan tentera dia ni ada yang katakan duduk, ada yang kata tak nak jalan, ada yang kata ada penyakit lah sekian. Maksudnya ada masalah lah waktu nak pergi menyerang, nak pergi hancurkan tu. Tapi cerita dia, tentera dia ni paksa lah. Push, tarik bagi berjalan enggak. Tak lama kemudian datanglah segerombolan, datanglah banyak burung ababil. Dia membawa batu daripada neraka Sijil. Diturunkan satu persatu batu, dan pada satu-satu batu dan sehingga hancur musnahlah. Dikhabarkan, diceritakan bahawa seperti ulat yang memakan daun dan lama hancur. Tak ada satu pun daun tu tak nampak pun dah lalas. Macam itulah akhirnya. Dan dalam perjalanan pulang, waktu nak lari tu Abrahah waktu tu selamat lagi. Tapi tak selamat pun. Tak sempat keluar, tak sempat sampai pun. Punya kulit-kulit dia ni dah habis hancur dah. Maksudnya last kali tinggal jari, so habis. Macam tu. Itulah dia kisahnya. Dan 50 hari kemudian, dikatakan 55 hari kemudian, bahasa mudahnya sebulan lebih lah. Sebulan lebih daripada kisah tersebut, lahirlah seorang insan mulia, penutup segala para anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung pada episod seterusnya.